Hello guys, so kali ni aku nak share kat korang pasal communication and juga navigation. Let's say korang dah berada dekat dalam kapal terbang and then korang nak communicate between orang yang control ground movement and juga tower. So macam mana cara untuk korang communicate dengan diorang, and juga navigation, macam mana untuk korang dapatkan frekuensi untuk set up ILS ataupun for VOR ataupun DME. So let's say sekarang kita berada dekat Subang, dan macam mana among the list of startup checklist yang korang patut ada, salah satu benda yang korang patut tahu is macam mana untuk kita contact di ground punya controller dan juga tower. So cara dia, aku akan pergi dekat aip.cam, dan dekat sini AIP is Aeronautical Information Publication, dan dia adalah a list of airport yang ada dekat dalam satu negara. So dalam kes ni AIP.cm merujuk kepada Malaysia punya, dan dekat dalam ni korang akan nampak a list of aerodromes. Aerodromes dalam simple English is airports. So kalau aku pergi ke Subang, aku akan nampak banyak servis yang provided by Subang Airport. So kalau aku scroll ke bawah, korang akan nampak this one section which is ATS Communication Facilities. So dekat sinilah korang akan nampak the frekuensi yang korang patut rujuk kalau korang nak gunakan dekat airport tu. So dalam kes ni for Subang, aku patut tahu dua benda form of communication. Satu is SMC. SMC is Surface Movement Control, which is ground control lah. Dan frekuensi dia adalah 120.9. Dan untuk tower pula, dia punya frekuensi adalah 118.2. So cara untuk gunakan ni senang je. Aku tahu ground is 121.9, dan aku tahu tower is 118.2. So kalau aku pergi ke dalam cockpit balik, dan ini adalah aku punya radio. So cara untuk aku set up simple je. So aku pergi ke sini dan aku set up aku punya ground dulu, which is 121.9. Okay, and then aku tekan standby. So anything yang menghala ke arah pilot adalah the active one. So sekarang ni aku tengah menggunakan 121.9 untuk bercakap dengan ground control, and at the same time aku akan set juga 118.2 sebagai frekuensi untuk aku bercakap dengan tower. Okay, so sekarang dah set up 121.9. Imagine aku sekarang tengah dekat ground and aku bercakap communicate between me and ground control. And 118.2 ini bila aku dah berada right sebelum aku take off, and ground control suruh aku switch frekuensi ke 118.2. So maybe aku boleh demo kat korang macam mana aku buat. Okay, say sekarang aku dah set up aku punya pre-flight punya checklist, and sekarang aku full shot of runway 15 sebelum aku take off. So selalunya bila aku dah set up and then ground instruct aku untuk sampai ke holding area, dia akan suruh aku untuk switch frekuensi untuk contact tower. So bila dah sampai ke sini, apa yang aku patut buat is pergi ke sini and just switch frekuensi lah. So sekarang aku tengah bercakap dengan tower instead of ground, dan sekarang ni aku hanya dapatkan instruction from tower punya instruction sahaja. So itu saja, just simple explanation of macam mana aku dapatkan frekuensi as in a way, kalau dalam bahasa paling mudahnya, nombor telefon lah untuk aku contact kalau aku berada di satu kawasan. Contohnya dalam kes ni aku dekat ground, and
bila aku nak take off, siapa aku patut contact. So AIP ni bukan hanya sekadar dekat Malaysia saja. Actually dia regulated by ICAO. So let's say kalau korang ada kapal terbang sendiri, atau let's say korang akan flying sim and cuba nak get as realistic as you can, and korang nak cuba dekat fly around Thailand. So dekat sini korang boleh pergi ke AIP untuk Thailand, dan contohnya dalam kes ni airport Don Muang, dan dekat sini korang boleh nampak benda yang sama. Korang cari SMC, dan kat sini korang boleh nampak dia punya frequency foreground is 121 decimal liner, dan juga tower is 118.2. So lebih kurang benda yang sama korang boleh masukkan dekat dalam korang punya radio lah. So everything korang boleh masukkan terus dekat sini juga. So itu saja, just a simple video of nak explain dekat korang macam mana radio ni berfungsi. Maybe on the next video aku akan letak lagi banyak video pasal cara-cara for navigation. So kalau korang berminat, please like, share and subscribe. Thank you.